Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat salted egg chicken untuk buka puasa. Tapi kenapa tiba-tiba ada sotong pula? Dua-dua kita buat. Jom kita start. Okay, first korang pergi supermarket, cari tepung ayam goreng Bestari. Ni tepung Bestari ni aku guna untuk semua benda. Resipi cornet hari tu pun aku guna juga tepung Bestari. So yang ni kita gaulkan dengan ayam, tak payah letak garam ke apa, seasoning dia dah complete lah. Okay, lepas tu kita goreng deep fry macam ni. Yang ni aku guna bahagian thigh, aku tak guna ayam bahagian dada sebab yang ni lagi juicy lah. Lepas tu korang angkat, boleh letak tepi. Okay, next kita tumiskan 2 sudu butter. Masukkan 5 ulas bawang putih dengan 1 biji bawang merah yang kita dah chop. Lepas tu masukkan 2 tangkai daun kari. Tahun ni bau wangi dia semerbak satu dapur, boleh bau. Okey, next kita tambahkan setengah cawan susu cair dalam tin. Masukkan 4 biji cili padi. Lepas tu korang pergi supermarket tu cari juga yang serbuk telur masin Bestari ni. Yang ni pun salted egg powder, senang nak guna. Pakai 2 sudu je complete dah rasa. Lepas tu korang kacau-kacau sampai dia pekat macam ni. And last sekali masukkan sikit je susu pekat manis untuk bagi dia lagi sedap. Yang ni version bukan yang berkuah buttermilk yang kita biasa buat tu. Yang ni version yang dry tapi dia lagi, orang kata lagi kick, lagi strong, lagi pedas rasa dia tapi dia tak muak. So korang boleh makan dengan macam-macam lauk dan campur dengan nasi putih dan sedia untuk dihidang. Tapi kata kalau korang rasa macam tak nak ayam lah, nak makan sotong, ambil sotong, celup telur and celup dengan tepung sama macam tadi, goreng macam tadi juga and campur juga dengan tumisan salted egg kita macam tadi juga, and siaplah kita punya menu untuk buka puasa. Okay, next kita pakai ikan pari pula. Tak adalah, aku gurau je. So ini aku buat untuk ayam dengan sotong. Korang boleh try, rasa dia sangatlah sedap. Rasa dia sangat strong sebab yang ni kita buat version yang kering sikit, bukan yang basah. Penuh dengan rasa salted egg tu, lepas tu campur dengan rasa bau daun kari, ada cili pedas. Sedap. Ni boleh makan dengan nasi putih, buat lauk buat buka nanti. Okay, selamat mencuba.